Cerita Budak Design. Okay. Ini first publish tahun 2015. 2015. So ni dah 11 tahun. 11 tahun lah. 11 tahun. So kita nak borak sikit sebab dia dah reissue sebagai e-book lah kan. Dia belum dicetak semula. Tapi kalau ada banyak permintaan mungkin kita cetak semula lah. So first thing first lah, kenapa buat buku ni? Apa Masa 2015 dulu, what was your thinking lah? Dia terbit 2015, copy press kan. Tapi aku start tulis tu lebih kurang 2013 lah. 2 tahun sebelum tu okay. aku start tulis. So 2013 tu apa jadi 2013 tu aku baru habis satu projek teater. Lepas tu basically jobless lah kan. So tak tahu nak buat apa. Duit pula bukanlah kata banyak duit kan, tapi baru projek tu boleh tahan lah. Okay lah kan. So tak tahu nak buat apa. So aku fikir okay lah, jom lah tulis buku. So mula start dia tulis sikit. Lepas tu buat cover depan dulu kan, design cover. Sebab aku designer. Tapi ni bukan cover asal dia. Even masa awal-awal tulis pun tajuk dia pun lain lah. Aku tak ingat apa tajuk dia. Tapi tajuk lain, saja buat design cover. Lepas tu tiba dah start tulis. Daripada 100 jadi 500 patah perkataan. Tu jadi 1000. So lama macam makin lama makin panjang kan. Nampak macam jadi buku lah. So buku tu masa aku tulis tu tak habis tulis lagi. Tapi aku dah design dalam InDesign. Ini memang melawan hukum alam ni. So dah ya sebab basically kenapa aku tulis tu sebab aku bosan lah macam tak ada apa nak buat kan. Tak nak buat apa, nak cari next project pula macam tak apa lah, baru settle project besar kan. So ni lah masalah bila designer jadi penulis ni. Itu masalah dia. Dia baru tulis, aku rasa baru 3,000 ke 5,000 patah perkataan macam tu ada lah. Dah sibuk nak buat layout. Dah sibuk nak buat layout lah. Lepas tu last tak dia buat dia orang. Lepas tu last bila dah almost nak siap, aku jumpa copy press. Dia masa tu dia publisher baru lah. Publisher baru ada satu company yang dah besar, publisher lain. So dia buat macam subsidiary copy press. So aku jumpa copy press, aku hantar dekat dia PDF basically yang dah siap semua benda. Dah siap layout, dah siap cover. Bagi kat copy press ambil bulat-bulat apa yang aku bagi. Just ada lah tambah yang apa? ISBN. ISBN punya page tu. Yalah, benda-benda ni lah. Ni tambah lah. Yang tu je lah, tambah dengan belakang sekali ada poster kalau ada penulis lain yang berminat nak hantar manuskrip dekat dia orang kan. Kalau anda baru nak jadi penulis, jangan ikut tahu step ni. Step yang orang gila je buat step ni. Sebab ni bila designer tulis buku dia jadi macam ni. Step dia, flow dia bukan macam ni. Ini memang flow yang melawan hukum alam ni. Betul. So, okay, itu kenapa start lah. So start basically kau ada masa yang free, kau ada sebenarnya memang ada cita-cita lah nak tulis buku tu. Dia cerita dia sebenarnya. Aku sekarang ni kira basically creative designer kan. So aku punya dunia kreatif aku time sekolah dulu start dengan penulisan lah. Sebab masa SPM, PMR dulu kan ada subjek penulisan, bukan subjek penulisan, bahasa Melayu tapi ada exam penulisan tu kan. Paper penulisan tu. Paper penulisan tu. Dan selalunya paper penulisan tu aku akan pilih soalan yang suruh buat cerita fiction. Selalunya aku akan pilih yang tu. And ada few times juga lah, lepas habis exam, cikgu bahasa Melayu tu, dia akan suruh aku bacakan cerita aku dekat depan. So macam bagi, aku tak tahulah, mungkin bagi cikgu tu, cerita aku tu menarik ke, benda macam tu. So, aku punya dunia kreatif aku start dengan menulis lah. Tapi aku tak adalah ada formal background penulisan, tak ada lah. So, dia more macam, aku suka tulis. Okay. Dia macam mana? Penulisan tu adalah something yang kau rasa yang dari diri sendiri je lah. Betul. Dia something yang dia macam designer, macam aku as designer jugalah. Bila aku buat design tu macam aku express diri aku kan. So penulisan ni pun macam salah satu cara yang aku express creativity aku lah.
Tapi bab design ni kau memang formally train kan? As a designer betul, memang aku study design lah. Aku study advertising design dulu lah dekat MMU. Oh, okay, okay. So tu Kau memang aku formal memang background. title degree tu memang advertising design. Advertising design, Oh, betul. okay, okay. What is the core idea lah yang kau nak sampaikan kan? Aku rasa time tu lah kan. Ha. Almost berapa? 13 years ago lah Ha. masa aku start tulis 2013 tu, bagi aku lah, based on aku punya personal experience as a creative ataupun as a designer, zaman tu dia tak berapa ke depan sangat macam sekarang. Macam sekarang ni kalau kau tengok kat social media baru-baru ni apa, logo tourism Terengganu lah, tourism apa, sukan sea yang Malaysia punya kan. So orang dah start bercakap pasal design tau. Tapi time aku dulu Tak aku ada. tak rasa macam tu. Ha. Dia so core cerita buku cerita budak design ni dia based on experience aku zaman tu lah. Masa aku awal-awal kerja, aku start kerja 2010 lebih kurang macam tu. So daripada 2010 sampai 2013 tu ada lah few experience, aku jumpa orang lah apa benda semua. So dia punya core cerita dia more experience aku as a designer masa tu. Macam mana orang ada lah certain stigma time tu. And soalan-soalan yang biasa aku dapat bila aku beritahu aku tengah study sekian dekat MMU kan. So respon orang selalunya macam, nanti dah habis belajar nanti kau kerja apa lah? Orang tak tahu lah. Orang tak tahu buat multimedia ni, buat degree design ni akan jadi kerja apa, buat apa kan. So tu antara cerita dia, the core message dia just experience aku as a designer masa tu, sama ada time student, dengan kawan-kawan, dengan family, dengan klien. Dia banyak experience kat situ lah. Dia lebih kepada macam human story lah, kau punya interaction. Betul. Kau punya interaction dengan orang yang sekeliling kau sebagai designer lah. Betul. Aku as designer dengan orang yang tak tahu designer tu apa. So dia more kat situ lah. Yalah. Dan aku rasa walaupun orang kata dunia kreatif dan design ni dah lebih ke depan sekarang kan, tapi persoalan-persoalan tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia still, yalah, nak kata dah totally tak ada tu tak juga, dia still ada, cuma tak ada cuma lah kot, cuma macam ni lah. Tak, mungkin angle dia lain sikit lah. Angle dia dah lain sikit lah. Sekarang ni dia dah more expose sebab mungkin dah ramai orang yang jadi designer. Dah ramai lah basically kan, dah 11 tahun. Lagipun dulu macam contoh 13 tahun lepas masa ni start tulis kan, masa tu internet agak text based. Betul. Lebih kepada teks kan, jadi kita nak social media pun tak ada lagi, bukan tak ada lah, dah baru nak naik kan. Jadi perbincangan pasal design yang kita ada sekarang ni betul. Dulu tak ada sangat lah. Dulu benda tu adalah orang yang betul hardcore je lah nak cerita kan. Betul. Tapi sekarang ni semua orang pun macam let's say apa orang kata tahulah kepentingan design dan semua orang ada opinion. Semua orang ada opinion lah. Dulu orang yang pelik-pelik ya ada opinion pasal design ni. Betul. Orang yang involved dengan design. Orang yang involved je lah kan. Kalau dulu macam kita nak dengar nama macam Bauhaus, kita nak cerita. Dulu design yang orang cerita paling-paling orang tahu IKEA je lah kan. Betul. Tapi sekarang orang macam dah tahu dah design konsep tu, konsep ni kan. Macam orang kata Scandi lah, nak maximalist lah, minimalist lah, apa industrial lah. Dulu kita tak dengar apa istilah-istilah tu disebut oleh orang awam lah kan. Sekarang ni yalah walaupun salah konteks ke apa kan, tapi benda orang tu bercakap, ada orang bercakap lah. Dulu bunyi pasal benda tu ada. Dulu benda tu tak consider langsung lah kan. Dulu macam orang kata asal bisnes tu jalan dah kan. Sekarang kau tengok wedding pun macam konsep kan. Dulu satu template dia. Dulu template dia Melayu ke Cina ke India, itu je lah template dia. Melayu, Cina ke India, kahwin kat rumah ke kahwin kat hotel, dah that's it. Kan? Sekarang kau ada macam-macam variation ada. Kan kau nak cerita macam mana design dah design ataupun dalam society kita dah lain ataupun creativity dah lain lah kan. Okay, sekarang dah ada e-book kan. Dah ada version e-book boleh download.
siapa yang patut download? Siapa patut baca? Siapa tu baca Ha. Aku tak ada preferences lah kot. Aku rasa siapa-siapa yang nak baca boleh baca lah. Kalau kau designer, kau nak tahu cerita aku dulu masa aku awal start macam mana, kau boleh lah nak baca kan. Even kalau kau bukan designer pun, non-designer, tapi kau rasa macam nak tahu lah apa cerita kan, design ni, kreatif macam ni, boleh juga baca lah. Tapi satu benda yang aku kena remind, buku ni aku tulis dah lama kan, 13 tahun lepas kan. So ada certain benda dalam buku tu, dia punya konteks dia mungkin dah kurang kena dengan sekarang, 2026. Tapi dalam masa yang sama ada jugalah few benda yang still relevant lah. Mungkin dia relevant in terms of idea dia tu relevant, tapi konteks dia dalam suasana sekarang ni mungkin dah lain sikit lah. Contoh lah boleh bagi, kalau dulu orang bergaduh pasal equipment kan, kau power baru kerja kau power. Sekarang orang bergaduh pasal AI tak AI. So tu contoh konteks dia. Dia punya konteks itu dah lari sikit, tapi dia punya idea dia tu mungkin lah relevan lah. Itu je lah. Sekarang aku punya contoh macam, tapi aku rasa macam contoh yang kau bagi dalam ni, apa macam equipment tu, kamera body apa kan. Tapi aku rasa sekarang lagi pening je. Sekarang tu juga, sekarang dah macam-macam. Lagi mencapah dia punya ni kan. Lepas tu tiba-tiba pula dia dah patah balik kepada analog kan. Betul. Orang dah ambil balik yang zaman even masa aku awal-awal start dulu pun, masa tu analog dah basically dah tak ada lah masa tu. Yalah kan. Tiba-tiba sekarang hidup balik. Yalah, time-time kita baru grad tu, analog kira dah mati dah kan. Macam orang dah tak guna, in the sense orang dah tak guna analog untuk commercial work lah. Tapi sekarang ni tiba-tiba dihidup balik kan. Hidup balik. So tu pun antara benda yang aku rasa boleh nampak jelas beza zaman aku start dulu dengan sekarang lah, which is sekarang dia punya apa nak panggil, dia punya bubble tu dah makin besar. Dulu mungkin kecil je. Kecil je orang tak tahu. Tapi sekarang besar, ramai semua orang tahu kan. And ada macam aku cakap tadi lah, macam-macam. Ada analog lah, ada digital semua. So dia dah makin ayat dia makin besar. Dia makin besar, makin diverse. Lepas tu dia macam almost dah tak niche ataupun dah tak spesifik sangat. Kira siapa-siapa boleh masuk dalam industri ni, dalam industri kreatif ni. And kalau kau fotografer contohnya, kalau dulu mungkin orang akan pandang slack sikit lah, kau ambil gambar pakai phone macam orang tak pandang kan. Tapi sekarang tak semestinya. Ada je orang yang positionkan diri diorang as fotografer wedding tapi pakai phone. Yalah. Ada je orang buat macam tu kan. So dia punya cabang kreativiti tu dah terlalu besar. Dia punya dia tak ada limitation. Dia macam all flavor goes lah sekarang. Kalau dulu mungkin ada certain menu tu terhad lah. Sekarang ni macam menu tu panjang. As long as kau boleh cari orang yang nak makan benda tu, kau jalan dah. So dia dah lain lah. Jadi untuk kita recap lah. So ni cerita Budak Design sekarang dah reissue dalam bentuk digital, boleh download ebook. Kalau download free, tapi kalau nak bagi tips sikit pada penulis, silakan. Tak paksa lah. Ataupun tak paksa, itu optional. Kalau nak bagi, tak nak bagi tak apa. Yang penting enjoy the story, lepas tu share lah dengan kawan-kawan. Alright. Wassalam.